Hai, Assalamualaikum murid-murid. Selamat datang ke channel Cikgu Friza. Jadi hari ni kita nak belajar apa? Cuba murid-murid baca, kita nak belajar berkenaan dengan kata ganda penuh. Jadi jom kita teruskan dengan PDPR hari ini. Okey, sebelum kita mulakan belajar hari ni, cikgu nak tanya dulu murid-murid tahu ke kata ganda tu apa? Okey, kalau tak tahu, jom kita baca sama-sama. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya. Jadi, kata ganda ni digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya. Tapi fokus kita hari ni adalah berkenaan dengan kata ganda penuh. Jadi jom kita lihat pula maksud kata ganda penuh. Jadi apa maksud kata ganda penuh pula? Jom kita baca. Kata ganda penuh ialah kata dasar yang digandakan seluruhnya. Cikgu, saya tak faham lagi lah. Okey, kata ganda penuh mesti diberi tanda sempang. Ini merupakan tanda sempang, macam tanda tolak. Tapi kita panggil tanda sempang. Cikgu, macam mana contoh-contoh kata ganda penuh ni? Okey, kata ganda penuh terdiri daripada kata nama, kata adjektif dan juga kata kerja. Jadi, jom kita lihat satu-satu. Murid-murid baca bersama dengan cikgu. Pertama sekali, kata nama. Untuk kata gandanya, anak-anak, murid-murid dan kura-kura. Lihat, terdapat tanda sempang seperti tolak di tengah-tengah dan juga dia menggandakan ada dua perkataan anak-anak. Jadi, ini merupakan kata ganda penuh. Ada, kita baca anak-anak, murid-murid, kura-kura. Kalau adjektif pula, baik-baik, putih-putih, cantik-cantik atau tinggi-tinggi, rendah-rendah, kurus-kurus pun boleh. Kata kerja pula, duduk-duduk, jalan-jalan, makan-makan, lari-lari ke pun boleh juga. Jadinya, kamu lihat kata ganda ni senang sahaja. Dia ada sempang. Lihat, semua ada sempang. Ada sempang, ada sempang. Ada sempang juga walaupun dia kata nama, kata adjektif ataupun kata kerja. Okey, jadinya berdasarkan kata ganda penuh tadi kita boleh membina ayat menggunakannya. Cikgu bagi beberapa contoh. Pertama sekali, murid-murid sedang melukis gambar di atas kertas lukisan. Jadi, kata ganda penuh cikgu dah warna kodingkan di sini. Ini merupakan kata ganda penuh murid-murid. Okey, ayat yang kedua, dia berjalan sangat lambat seperti kura-kura. Lihat, walaupun dalam ayat, tetap kena ada tanda sempang. Okey, yang ketiga, rumah di kampung itu cantik-cantik belaka. Okey, cantik-cantik ni merupakan kata ganda penuh. Okey, jadi contoh yang keempat cikgu bagi di sini, Sehun dan keluarganya sering berjalan-jalan ke luar negara. Jadi kita lihat di sini, cikgu letakkan imbuhan ber di hadapan kata ganda penuh. Jadi maksudnya di sini, kata ganda penuh boleh menerima imbuhan awalan. Okey, kalau murid-murid dah faham, jom kita pergi kepada kita punya tajuk hari ni. Tajuk PDP kita hari ni ialah uniknya Museum Mini. Murid-murid boleh buka teks, boleh buka buku teks halaman 107. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu buka dan kita akan teruskan dengan aktiviti. Cikgu pasti semua murid dah buka buku teks halaman 107. Anda akan lihat uniknya Museum Mini. Jom baca dulu arahan cikgu. Mari baca dialog uniknya Museum Mini oleh Afifi dan datuknya. Jadi cikgu nak murid-murid baca dialog ini dengan sebutan yang betul, intonasi yang betul. Kalau boleh lakonkan datuk ni buat suara macam atuk-atuk. Okey, kalau murid-murid dah baca keseluruhan petikan ni, jom kita lihat Munshi Cilik. Jadi kita baca ni, kata ganda penuh ialah proses menggandakan keseluruhan kata dasar dan diletakkan tanda sempang. Jadi contohnya di sini, kata dasarnya ialah gambar. Apabila digandakan jadi
letak sempang dan tambah lagi satu gambar. Jadi, gambar-gambar. Okey, cikgu dah dengar ada yang berlakon jadi atuk, ada yang berlakon jadi budak lelaki. Pun bagus sangat. Okey, jadi dengar dulu arahan cikgu. Isi ruangan kosong pada dialog. Bina ayat menggunakan kata ganda yang terdapat dalam dialog. Okey, jom kita isi ruangan kosong ini. Okey. Ada 1, 2, 3, 4. 4 ruangan kosong. Murid-murid boleh dapatkan jawapan dalam kotak yang berwarna kuning di atas ni. Okey, jadi jom kita teruskan. Wah, itu potret. Potret apa? Potret ni macam lukisan ataupun satu gambar. Okey, jadi apa agaknya jawapannya? Okey, jadi jawapannya, wah, itu potret tokoh-tokoh yang berjasa kepada negara. Jadi ada potret tokoh-tokoh ataupun pahlawan negara dalam muzium mini ni. Okey, yang kedua. Ruangan kosong dan berseni-seni sungguh potret itu. Apa agaknya dan berseni-berseni? Lagu-lagu dan berseni ke? Sesuai ke? Macam tak sesuai kan? Jadi, apa jawapan murid? Okey, betul jawapannya. Cantik-cantik dan berseni sungguh potret itu. Okey, yang ketiga pula. Monumen itu pula ada nilai kreatifnya. Apa agaknya? Siapa boleh teka? Okey, jawapannya gambar-gambar monumen itu pula ada nilai kreatifnya. Kalau betul, tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey, akhir sekali sudah pastilah. Seronoknya ada juga lagu-lagu patriotik berkumandang. Okey, jadi murid-murid yang betul ataupun dah faham kenaan kata ganda penuh ni, jom kita buat latihan melalui Google Form. Okey, di sini cikgu sertakan pautan Google Form iaitu latihan kata ganda penuh. Ada 10 soalan sahaja, sikit je. Di sini pula kod QR untuk pergi ke Google Form tu. Okey, jadinya kita dah sampai ke hujung PDP kita hari ni. Yeay, dah habis dah. Okey, jadi cikgu ada satu soalan. Berikan contoh kata ganda penuh kepada cikgu. Apa agaknya kata ganda penuh lain? Cikgu bagi orang-orang. Murid-murid pula apa? Okey, cuba kamu bina satu ayat menggunakan kata ganda penuh yang kamu nyatakan. Jadi kalau kamu pilih orang-orang, apa agaknya ayat yang boleh dibina? Jadi kamu kena nyatakan kepada cikgu. Okey, siapa yang dapat menyatakan contoh kata ganda penuh, cikgu bagi 3 bintang. Okey, kalau kamu dapat bina ayat menggunakan kata ganda penuh yang kamu nyatakan, cikgu bagi 4 ke? Cikgu bagi 5 bintang dekat kamu. Okey, jom kita teruskan. Yeay, tamat sudah kelas hari ni. Jangan lupa kerja rumah yang cikgu beri. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.